Kita akan unboxing satu kipas brand daripada Swiss Thomas ni. Kipas yang aku ambil ni kipas lantai. Untuk dia punya spek ni, rated voltage dia 220, rated power 60 watt, rated frequency dia 50Hz. Dia akan dapat satu set untuk dia punya berat 2.8 kg guys. Ok, ini dia punya tapak dia color hitam, material plastik. Dia ada bagi dia punya hose ni. Hose dia pun plastik lah. Kita just screwkan saja. Korang nak pendek boleh, nak panjang pun boleh. Ok, dia ada bagi satu skru ni. Kita just screwkan je untuk tapak bawah dia ni. Ok, nampak lah. Dia ada brand dia, Swiss Thomas. Dia punya dalam bilah pun banyak guys. Ini confirm dia punya angin tu memang kuat lah. Kita just masuk secara skru Dia menggunakan soket USB plug. Lepas tu ada fuse ada safety kat sini. Ok, untuk dia punya speed ni, dia ada speed 1, 2, 3. Dia punya angin tu memang kuat guys. Nak swing boleh, nak stop boleh, nak tundukkan pun boleh, nak dongak ke atas pun boleh. Yang penting sekali angin dia kuat lah. Nampak tau, tak ada masalah. Korang boleh ambil kipas Swiss Thomas ni. Dia punya design cantik, color hitam. Korang boleh tekan link kat bawah.